Tapi waktu tu netizen kecam dia gila babi guys. Okay, berita tu keluar dan aku terus terkejut. Aku check dia, aku call dia, tak balas guys waktu tu. Dan selang beberapa jam viral pula yang di mana dia ni bawa motor dalam keadaan bogel guys. Guys, aku sumpah jadi macam terkedu dan aku sangat-sangat tak percaya. Guys, aku sayangkan kawan aku ni guys. Tapi aku tak tahu macam mana dia boleh jadi macam gini guys. Dan banyak spekulasi keluar time tu. Ramai yang kata yang dia ni ambil dadah. Ramai yang cakap dia ni gila. Ramai yang cakap dia ni short guys. Aku kawan dia. Aku tahu guys, dia tak main dadah guys. Dan kalau kau nak tahu, waktu tu juga keluar dekat news mengatakan bahawa dia punya urine adalah negatif guys. Dia tak ada ambil sebarang dadah sekalipun, walaupun sikit guys. Tapi waktu tu netizen kecam dia gila babi guys.